Ada orang tanya, apa tip yang terbaik untuk nak merawat sakit mata kambing ataupun bibi? Kalau kat sini dia bagi kes kau adalah pygmy. Pygmy dia ada 2-3 ekor yang sakit mata. Kebetulan baru lahir. So normally geng-geng veterinar ni akan advise kita kalau dos yang sakit mata ni kita akan bagi teramesin ataupun pink eye. Tapi kalau kau tengok traditional way, orang kampung itulah kalau kata susah nak dapat ubat dan sebagainya, kau guna je limau. Ni namanya limau kasturi. Kau tengok macam mana dia rawat kambing ni. So pengalaman kita selama 8 tahun dalam orang kata apa merawat sakit mata kambing ni sangat-sangat mujarab untuk kita lah. So kita akan gunakan limau kasturi. Ni contoh anak yang baru lahir. Berapa hari sudah? 2 minggu. Sudah 2 minggu lahir dia sakit mata. Kalau tengok sakit mata kan. Kalau kita pakai teramesin ataupun kita pakai pink eye, dia lambik, dia nak ubah. So apa kita buat? Kita akan titikkan dia. Memang dia podeh sikit. Lepas tu kita gosok sikit mata tu. Sebelah kita ulang balik So mudah je. Kita titik 1-2 titik. Titik. Lepas tu kita gosokkan keliling tu, buang tek mata dan sebagainya. Biar. So kau biarkan kering, letak kat bawah, letak bawah Sim. Letak bawah. So dia akan poning lalat sikit lah. Kalau kau tengok dia akan pusing lagi kan. Lama-lama dia akan pusing nampak. Dia akan pusing. Kali ni dia akan pusing. So dia rasa podeh. Sebab apa dia pusing bukan dia poning, dia tengah podeh mata tu lah. Ni omak dia. So tapi kalau kau tengok, kita akan buat selalunya 3 hari 3 hari straight. Pagi sekali, petang sekali. Pagi sekali, petang sekali. Kalau kita buat dalam masa 3 hari, insya-Allah sakit mata kambing tu akan sembuh. Dos yang nak gunakan tip kita ni boleh teruskan, insya-Allah semoga dipermudahkan. Assalamualaikum.